Ambil. Ni ambil. Makan. Zak. Pagi-pagi, selamat pagi. Okay, so hari ni 19.1 8.30 lah. Bila kita cerita pasal 8.30 ni, dah lambat sikit lah. Sebab tempat ni pun jauh. Jadi tak pelik lah kalau lambat. Lagipun aku borak dengan orang-orang kat sini. Okay, so hari ni aku nak meruan saya saja. Aku nak review satu hook daripada Spy Lure. Okay, so aku pairkan dengan Super Baby Silencer. Kita tengok padu tak hook ni. Jom. Matahari bersinar bulan. Teman tak motor PSP. Jadi action. Jadi sikit. Tak ambil. Makan. Strike guys. Ini baru betul hook. Okay. So intro untuk hook ni akan ada pada esok hari. Sebab dah petang sangat, dah pukul 7. Aku tak sempat nak cakap apa-apa. So intro untuk hook ni akan jadi untuk esok hari. So yang hari esok, ni videonya. Okay, korang dah tengok kan intro tadi kan. Inilah dia intro tadi. Inilah bendanya. Hook yang di dia memang untuk SP Ozmi ni memang cantik. SP Ozmi ke Sawadi ke sama je. Tapi daripada kau beli Sawadi, baik kau beli Ozmi. Sebab Ozmi tengah murah sekarang. Aku tak tahu kenapa Ozmi jual murah. Aku dapat cerita paket jatuh. Tak tahulah betul ke tidak. Owner kedai cakap. Tapi aku diam-diam je. Kau yang dah tahu ni diam je. Kita je. Nanti habis SP dah orang ni. Biar pakai dia orang jatuh. Tak apalah. Penting SP ni murah. Dia ada mesej sendiri. Aku dah cerita. Okay, sekarang ni hook dia. Beri dia bisik. Okay, ni dapat dia. Padu guys. Padu. Okay, kita ambil gambar dulu. Gambar tu yang penting tau, gambar. Sematahari bersulam bulan, berganti hari. Okey. Tak cantik. Okey, ni untuk dia punya teaser lah. Okey, sematahari. Okey, terima kasih tau. Terima kasih nampak. Dia kalau pakai SP top water ni kau siap lah. Haruan ni bukan boleh. Dia pantang jumpa SP top water. Bye. Pantang jumpa SP top water tau. SP top water ni dengan soft rock ni dia lain sikit tau haruan ni. SP top water ni biasanya lagi menjadi. Sebab biasa SP top water ni dia akan kocakkan air cari ikan. Dia tak bising sangat. Setengah ikan dia suka yang bising. Tapi setengah ikan pula dia suka yang senyap. Jadi antara senyap dengan bising, senyap lagi berkesan. Sebab yang senyap ni ikan yang suka bising tu makan, ikan yang suka senyap pun makan. Bila SP yang bising, ikan yang bising suka makan. Tapi SP yang senyap, umpan yang senyap, ikan tak suka makan. Entah aku cakap apa ni, bodoh. Okay, so sebabkan aku dah lambat, aku terus je lah. Okay, ini SP Super Baby Silencer. Aku pairkan dengan hook Spy Lure 20. Okay, so setup aku hari ni agak kasar sikit sebab ikan sini boleh tahan saiz. So hari ni aku gunakan Koying Battle Song 410 LB
Dan kurang 2 mgl lah. Kurang 2 mgl. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Spray luar ni sebenarnya hook main dalam. Aku bantaikan juga top water. Sebenarnya hook top water. Boleh sebabkan dia berat, dia boleh baling jauh sikit. Bantai je lah. Main dalam kan. SP ni pun sedap main dalam. Sebenarnya main top water macam ni lah. Nampak ni. Aku suka hook ni sebab apa? Kalau kau pakai hook Ozmi, dia akan bergerak macam ni tau. Dia akan bergerak macam ni. Tik 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 tik. Tapi kalau kau pakai hook ni, nampak ni, dia gerak macam ni weh. Dia gerak macam apa yang sepatutnya action dia. Faham tak? Jadi smart lah. Bagus lah. Tak kena lagi tu. Dia baru nak ambil. Tak masuk mulut. Boleh lagi ni, boleh lagi. Ambil. Ni ambil. Ni padu. Ni saiz padu. Nampak hook dia macam mana? Hook dia bekerja dengan baik. Aku tak buat plastik pula. Aduh, nak napau. Nak pindah ikan ni. Bawa balik tempat aku. Wow. Uish, banyak ni ikan, ya Allah. Busuk siang, dia makan ikan sepat banyak gila. Tengok ikan sepat semua. Nampak? Garang ni arwah ni. Padu guys. Nampak? Hook dia tak tertanggal baik. Aku suka hook macam ni. Kata sebab apa? Kau tengok video aku sebelum ni. Aku sentak arwah, dia tak tertanggal tau. Jadi dia percentage untuk SP tu koyak tu susah lah. Lambat lah orang kata. Lama. Arwah ni pun kurus. Baik letak tempat aku. Nampak? Dia cuma naik macam ni. So korang tinggal tarik je. Jadi belah depan SP ni dia tak kena snap. Bila dia terkeluar, contoh sebelum ni kan, kalau korang pakai SP kan, bila kena snap, dia akan terkeluar tau. Kau sentak, dia akan terkeluar ikan melawan, dia akan terkeluar, kena snap. Dia akan koyak tau. Jadi untuk haruan, untuk hook ni dia tak koyak. Bagus lah hook ni. Hook ni memang korang kena ada lah. Aku showkan korang beli lah hook ni. Aku memang suka gila. Okay, jom. Bermain top water. Nampak? Kalau kau tengok hook ni dia tak sangkut tau dekat rumput. Okay, kau tengok aku balik kat rumput. Standard hook main SP dia akan sangkut tau. Nampak? Hook ni dia lepas. Nampak? Dia boleh main dekat heavy cover lah maknanya. Okay, aku try lagi Okay, aku balik kat rumput. Kau tengok. Kalau soft rock dia akan sangkut lah kadang-kadang kan. Ini dia selamba je, dia steady je. Dia macam tak ada apa-apa. Nampak? So korang boleh bermain top water dengan tenang lah orang kata, dengan jayanya lah. Mudah lah main top water macam ni. Ambil.
Dia ambil guys. Dia ambil. Tapi aku tak sentak. Tak sentak tu. Ish. Tak boleh jadi. Oh, terkeluar apa? Tak boleh jadi. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Arwan yang ketiga untuk SP ni. Alah, koyak depan. Ni lama punya. Jadi aku tak try lagi SP baru. SP ni pun aku dah banyak kali pakai. Jadi kalau nak kata koyak tu, kemungkinan boleh koyak lah kan. Okay, tapi untuk SP yang aku tengok macam pedal pop, memang tak koyak-koyak lah. Sebab aku pakai SP baru yang itu. Itu memang aku pakai SP baru rasmi. Okay, jadi yang ini SP lama tau. Jadi untuk kata tak koyak tu, sekarang ni benda ni dah koyak. Benda dah jadi. Kita try dulu dekat SP baru, tengok macam mana. Sebab SP yang ni pun dia dah macam ada bekas-bekas. Jadi aku tak boleh confirmkan dekat situ. So ini arwan yang kedua, curut ni pun aku nak tapau, nak lepas kat tempat aku. Datang sini pun jarang-jarang. Jadi ni aku lepas kat tempat aku lah. Perut ni pun tengah buncit ni. Banyak makan ni. Kat sini pun macam tak boleh hidup je. Air cetek sangat ni. Jom. Okay, so korang boleh tengok lah hook ni. Melekat cantik punya. Hook pun tebal, tak ada hal punya. Untuk ikan-ikan yang padat macam ni dan susah sangkut lah. Dia punya hook susah sangkut lah. Masuk dalam ni je lah. So far alhamdulillah, dalam hook-hook ni semua tak kena mata lah. Mungkin sebab dia tebal, dia tak cangkut tempat-tempat yang macam tu. Besar weh arwan tu, besar, serius besar. Aku nampak tu. Tukar SP nampak koyak. Nampak arwan besar, serius. Weko guys, tu weko. Okay, aku akan pakai ni lah. Aku akan pakai Lake Stallion lah. Aku nak tengok ini macam apa cerita. Ni susah koyak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku nampak dekat depan sana. Paling terus. Okay, ni pun SP lama. Aku tak boleh nak agak berapa ekor ikan yang dia akan kena. Sebab ni pun pernah pakai. Jadi ni orang kata apa, tak pastilah, tengoklah macam mana. Tapi ni pun dah koyak dah ni. Kau boleh tengok ni dah koyak dah. Jadi aku tak confirm lah berapa ekor ikan boleh kena ni. Jom aku tengok banyak curut-curut tu. Jom ganti colour. Ini colour ni mesti power ni. Serius. Colour pasir ni power ni. Colour sand. Jom. Makan. Zap. Berpusing-pusing arwan tu. Berpusing-pusing. Curut pun kena. Maknanya hook ni memang power. Curut pun kena. Macam aku kata kan, SP ni dia dah berlubang kan. Kita masukkan dalam botol. Geng curut. Kita akan lepaskan dekat tempat aku. Makan. Curut.
Jauh dia bawa lari. Tak guna betul. Tak kena. Dia makan dia bawa ke sini ya. Dia bila bawa ke sini tu yang malas tu. Dah sentak dia bawa ke sini. Alah hai. Kabut. Lucut. Makan. Ui, penipu betul. Main ekor. Tak aci. Banyak curi-curi ke sini. Kau putih laju ni ikan. Ini kali mesti ada. Kan? 2-3 ekor. Banyak yang curut. Ada. Tak kena. Dekat sikit. Baru sampai. Baru sangat. Ambil. Main lah. Terlampau curut lah. Dah jom lah. Ciao. Siap main asap je. Datang aja asap. Okay guys. Selamatlah sudah sesi memancing kita untuk pagi ni. Okay, so sekarang ni dah pukul 10 suku lah. Aku nak balik lah. Dah penat. Okay, review aku tentang hook spy lure ni. Okay, spy lure. Awak memang seorang angler yang profesional lah saya rasa. Sebab awak tahu apa kelemahan hook, apa kelebihan hook. Biasanya kita sebagai pemancing ni tahulah kelemahan dia dekat bila kita sentap, SP akan naik ke atas. Okay, itu satu kita tahu. Okay, sekarang ni banyak yang kena curut tapi SP tu tak ternaik pun. Maknanya betul power lah hook ni. Hook dia ada ni, hook custom yang gempak lah. Sebab dia ada percangkuk ni. Jadi hook tak naik ke atas. Jadi lepas tu dia tutup pula dengan apa ni, dengan shrink tube ni. Memang on top. Saiz 20. Aku ni peminat SP Ozmi Super Baby Silencer tau. Jadi aku perlukan hook, memang perlukan hook macam ni. Jadi aku dah standby banyak SP sekarang ni. Cerita dia, aku dah standby banyak SP. Engkau pula buat hook macam ni, makin jimat SP aku. Jadi aku tak perlu keluar duit banyak. Aku cuma perlu keluarkan harga hook ni berapa ringgit? RM9, RM8 tak silap aku kat TikTok. Dan untuk SP boleh pakai lama. Betul pakai lama. Sebab Super Baby Paddle Pop aku, Super Baby Paddle Pop aku tu lama tahan tu. Itu masa aku buat mula-mula buat video tu, sampai sekarang elok lagi ada dalam tu. Okay, ini untuk Super Baby Silencer ni. Untuk saiz 20 ni memang ngam gila lah. 20, 30 ngam gila. Sumpah ngam gila. Kau memang terbaik lah. Hook ni memang terbaik lah. Korang kena dapatkan hook ni. Spy lure aku bagi rating 9/10 untuk hook ni. Aku bagi 9 sebab saiz 1 tak ada. Saiz 1 boleh main SP 6cm serius. Saiz 1 tak ada. Spy lure je. Itu untuk saiz saya lah kan. Okay, untuk ni okay, spy lure aku bagi rating hook ni 10/10. Kenapa 10/10? Sebab nak kata SP akan koyak, dia tetap akan koyak. Sebab dia wear and tear. Bila kita pakai, dia akan rosak. Faham tak? Macam motor, ada mileage. Contoh macam tu. Itu tak boleh dinafikan. Itu memang akan terjadilah. Okay, sekarang ni aku bagi 10/10 lah untuk hook ni. Cuma bila ikan terlampau, ikan yang suka main-main, makan-makan kat ekor ni, dia tak lekat lah kan. Sebab ikan tu makan main-main. Tapi kau tengok tadi sendiri, ikan yang besar ni boleh lekat. Dia besar sikit je daripada SP ni, boleh lekat. Maknanya power lah. Betul lah power hook ni. Cuma hari ni setup aku tak memuaskan. Produk aku tak siap lagi. Itu je yang aku nak cakap. So aku harap spy lure boleh keluarkan hook saiz 1 lah. Aku memang memerlukan sangat saiz 1. Saiz 1 tu untuk main SP Sawadi mantap 6cm tu.
SP 6cm. Korang kena keluarkan satu macam ni. Serius, korang kena keluarkan juga saiz satu. Sebab dia ada sampai saiz 9 kan. Saiz 7, saiz 8 pun ada kan. Saiz satu tak ada. Kenapa tak ada satu? Kalau satu kecil sikit pada ni okey je. Untuk player ultralight, untuk player BFS macam aku sesuai tu untuk pakai saiz satu. Saiz 2 ni tak muat untuk SP tu. Boleh hancur dia punya ekor sebab dia panjang. Okay, itu je aku nak cakap. Okay, so korang mana yang belum subscribe, korang subscribe dulu channel aku. Yang baru sampai, yang baru jumpa, yang baru lalu, yang tengok video ni, subscribe lah channel aku. Subscribe channel aku. Penat buat video tu, rembat. Tak ada, saja je. Okay, so tu je. Aku pun dah lembik, aku tak cukup tidur. Nak balik, aku nak sembahyang, aku nak tidur semua. Aku nak makan, aku nak tidur. Aku tak sarapan lagi langsung ni. Okay, so hook ni lulus lah. 3-0 lulus. Jadi untuk 7-0 tak payah cerita, ada ramai dah aku tengok orang pakai 7-0. Memang jadi. Okay, untuk 2-0 ni memang cantik lulus. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe guys. Mantap. Okay guys, so aku lupa nak bagi tahu, aku strike 3 ekor hari ni, lucun 3-4 ekor juga. Itulah cerita dia. Aku lupa nak bagi tahu hasil. Okay, sekarang ni aku nak bagi spot release ikan lah. Jom ikut aku, jom. Hidup lagi semua masa. Satu dua hidup. Tiga hidup. So membesar kat belakang ni biar dekat sikit aku nak mancing. Faham? Pergi. Spider mantap. Bagus. Jom, ciao.